Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah memelihara sistem di dalam tubuh manusia. Dalam topik ini, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menjaga sistem rangka, sistem pernafasan, sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Setiap sistem di dalam tubuh perlulah dijaga supaya tubuh manusia dapat berfungsi dengan baik. Bagaimanakah cara kita memelihara sistem di dalam tubuh bagi mengekalkan kehidupan yang sihat? Mari kita kenal pasti cara-caranya. Sistem rangka. Untuk memelihara sistem rangka, kita perlulah mengambil makanan yang kaya dengan kalsium. Hal ini kerana pengambilan kalsium dapat membina tulang yang kuat. Susu dan produk tenusu mengandungi kalsium yang dapat menguatkan tulang. Kedua, melakukan aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti fizikal seperti berlari, melompat dan menari untuk menguatkan tulang. Ketiga, memakai alat pelindung dan tali pinggang keledar. Gunakan topi keledar ketika menunggang motosikal atau menunggang basikal. Gunakan pelindung lutut, siku dan penyokong pergelangan tangan apabila perlu. Pakai tali pinggang keledar apabila menaiki kenderaan. Bagaimana pula cara memelihara sistem pernafasan? Antaranya, menghindari rokok. Merokok menyebabkan pelbagai penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan seperti asma, bronkitis dan kanser peparu. Tinggal di persekitaran yang bersih. Persekitaran yang bersih tanpa pencemaran udara mengurangkan risiko penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan. Selain itu, basuh tangan dengan kerap. Amalkan membasuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air atau cecair pensanitasi tangan. Elakkan menyentuh mulut atau hidung tanpa membasuh tangan terlebih dahulu kerana bakteria atau virus pada tangan dapat memasuki sistem pernafasan kita dan mengakibatkan penyakit seperti COVID-19. Menjaga sistem peredaran darah. Pertama, kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi lemak dan kandungan gula yang tinggi. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan akan menyebabkan kolesterol berkumpul di dalam salur darah dan membentuk plak. Plak menyebabkan salur darah menjadi sempit dan jantung perlu bekerja lebih kuat untuk mengepam darah ke seluruh tubuh. Seterusnya, kita perlulah bersenam dengan cara yang betul dan secara berkala untuk memastikan otot jantung terus kuat. Tahukah kamu, jantung kita berdenyut kira-kira 100,000 kali sehari untuk mengepam darah ke seluruh badan. Darah pula bergerak lebih 96,000 kilometer sehari. Cukup untuk mengelilingi bumi lebih 2 kali. Akhir sekali, memelihara sistem pencernaan. Kita perlu makan makanan yang kaya dengan serat. Makan makanan yang kaya dengan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan bijirin penuh untuk memudahkan proses penyingkiran tinja. Kedua, minum air secukupnya. Minum air secukupnya untuk melancarkan sistem pencernaan. Kesihatan semua sistem dalam badan perlu dipelihara agar tubuh sentiasa sihat dan berfungsi dengan baik. Amalan gaya hidup sihat sangat perlu diamalkan kerana ia dapat membantu memastikan semua sistem badan berfungsi dengan baik dan mencegah penyakit. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu topik kita pada hari ini.
Berjumpa lagi untuk pembelajaran akan datang. Assalamualaikum.